Okey, untuk sistem advance yang baru ni, yang satu lagi, kami pakai LCD yang besar lah. So boleh banyak ada punya arahan, instruction semua. So ni contoh kita pasang guna token pada mesin ni. So kan mesin ni dia plug and play je. Kita just sambung ke, untuk demo kita sambung ke sini lah. Kita sambung, kita buat plug tu, kita nak tunjuk. So okay, so sekarang mesin tak hidup. Mesin tak hidup sebab duit tak masuk. Okay, so nak hidup kan kita masuk RM2. So cara dia, masukkan duit, kita masukkan token. Satu token, edit satu. Okay. Okay, so bila duit dah cukup, dia bagi masa untuk kita mulakan basuhan. So kena mulakan basuhan dalam masa 50. Contoh kita buat set ni 1 minit. Tapi benda ni boleh adjust lah. Kita nak letak 5 minit pun boleh. So kalau dia tak mulakan, dia akan jadi, sistem ni akan reset. Okay, so sekarang kita nak hidupkan mesin. Okay, so kita hidupkan mesin. Okay, mesin hidup. So bila kita tekan start, okay, so dia akan detect. Okay, detect load, dia akan detect. Okay, mesin dah start hidup. So dalam masa 3 saat, okay, bila mesin dah hidup, baru timer jalan. Actually timer yang masuk ke sini, dia beritahu mesin ni nak tengah start berjalan berapa minit. Tapi kita set max 120 minit. So kalau basuhan ni contoh terlajak sampai 120 minit, dia akan cut off lah. So biasa kalau sampai 2 jam ni dia ada problem lah. Okay, macam saya nak tunjuk. Okay, dia sebenarnya kita dah sync dengan mesin ni. Contoh mesin ni dia, bila dia habis, dia akan reset box ni. Okay, so saya nak demo lah benda ni. So saya paling mudah, kita offkan balik. Kita on balik. Okay, so kita, contoh kita bagi spin saja. Kita spin. So sepatutnya bila spin ni habis, box ni akan reset. Okay, so nanti kita tunggu sampai dia nak habis. Kita tengok nanti dia punya box reset jadi macam mana. Okay, basuhan tinggal 2 minit. Spin tinggal lagi 2 minit. Okay, contoh kat sini kita demo tadi. Okay, dia dah jalan 3 minit lebih ni. Okay, so bila mesin ni mati sendiri, dia akan reset screen ni. So sistem ni akan reset. So dia akan tunjuk page yang awal-awal tadi, yang minta harga bayaran RM2 tadi. So untuk masa ni kita boleh set semua. Masa harga pun kita boleh set. Masa maksimum tu pun kita boleh set. Masa dia kena mulakan basuhan pun kita boleh set. So kita tunggu nak habis. Okay, mesin dah nak habis basuh. So sebenarnya yang saya cakap sebelum ni, dia kita plug and play je, sambungkan ke konektor je. Tak ada modified board ke apa semua, tak ada. So ikutkan apa-apa mesin pun boleh. Okay, so mesin dah nak habis. Kita tengok nanti sekejap lagi dia akan reset. Okay, dah tengok. Okay, dah detect cycle complete. Dia detect mesin habis, dia akan bagi tahu kat sistem. Okay, dia detect. So dia ada reminder, remove item, countdown, bagi tahu sistem tamat. Okay, so dia dah reset lah. Okay, so mesin tak hidup, power dah cut off. So ini memang simple.
plug and play, tak payah nak modify apa. Semua pun kita boleh set, kita boleh adjust dia punya perkataan ke, dia punya harga semua kita boleh buat. Sebab ni kita buat sendiri, kita develop sendiri sistem ni. Okey, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.